Kita menyambung kembali pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Qala Syekh Musannif qadasallahu sirrah, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Maka dalam nasihat ini pesan daripada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala supaya kita beramal. Kerana kita hidup atas dunia ni tempat beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat beramal. Suka tidak suka, macam mana sekalipun keadaan kita, adalah kita ni hamba kepada Allah. Bila kata hamba kepada Allah, tidak mesti tidak hendaklah kita melakukan amal soleh. Maka sebab itu Allah Ta'ala sendiri menyatakan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, untuk beramal. Beramal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini matlamat, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, ciptakan kita, yang mana kita ni selaku hamba kepadanya. Maka tidak mesti tidak, tuan-tuan, kita tak boleh lari, melainkan hendaklah kita melakukan amal saleh ibadah kepada Allah. Maka kita hanya bukan beriman saja kepada Allah, maka tanggungjawab kita adalah untuk beramal, untuk melakukan amal saleh. Maka dengan asbab kita melakukan amal saleh tersebut, maka kita akan mendapat pahala yang kita akan ambil nanti di hari akhirat. Kerana akhirat itu tempat dibalas. Dunia tempat beramal, darul amal. Akhirat itu tempat dibalas, darul jaza. Akhirat tempat dibalas, yang disebut sebagai darul jaza. Artinya akhirat nanti akan dibalas setiap apa yang kita lakukan, sama ada amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Jadi bila mana kita tidak melakukan amalan di dunia, yang mana dunia ni tempat beramal, apatah lagi kita tidak melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah, mana mungkin untuk kita meraih pahala di hari akhirat nanti, yang mana akhirat itu adalah tempat dibalas. Apakah yang akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang nanti? Bila mana dia kembali kepada Allah, dia berada di hari akhirat nanti dengan tidak bawa amal saleh, dengan tidak ada pahala nanti untuk dia ambil nanti di hari akhirat, maka apakah balasan yang akan dia terima? Jadi di akhirat nanti hanya semua ada dua tempat sahaja. Yang pertama disebut syurga, yang kedua disebut neraka. Akhirat ada dua tempat saja. Sama ada seseorang itu, dia itu disebut sebagai ahli sa'adah. Apa dia ahli sa'adah? Ahli sa'adah ni ahli syurga. Ahli sa'adah yang disebut ahli orang yang bahagia. Maka orang yang bahagia di hari akhirat bila mana dimasukkan ke dalam syurga. Satu lagi golongan disebut sebagai ahli syakawa. Ahli syakawa. Siapa dia ahli syakawa? Orang yang sengsara, orang yang kehidupannya sengsara di hari akhirat. Maka
ahli syakawah ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan mereka ni ahli neraka. Sama ada mereka tidak beriman kepada Allah ataupun dengan tidak melakukan amalan ketika mana hidup atas dunia dulu. Jadi maka sebab itu Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pertama sekali dalam nasihat ini menyarankan kepada kita untuk supaya kita sedar bahawa tidak mesti tidak kita kena beramal. Selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Dan amalan ini ada dua. Pertama, amalan ada dua, iaitu amal salih dengan amal talih. Amal salih ni amal yang membawa kepada pahala, membawa kepada kebaikan, kebajikan, disebut sebagai amal salih. Amalan yang kedua juga yang disebut sebagai amalan talih. Tadi salih, sad, yakni talih. Talih ni amalan yang buruk, amalan yang jahat, dosa-dosa, maksiat, itu termasuk amal talih. Jadi di atas dunia ni ada orang buat dua-dua perkara ini. Ada orang buat amal salih, ada orang buat amal talih, ada orang buat amal yang baik, ada orang buat amal yang buruk. Maka yang diperintahkan untuk kita buat dan untuk kita meraih pahala nanti di hari akhirat, maka itu pada amal salih, amal yang baik. Maka amal yang salih ni pula dia terbagi kepada dua, iaitu amalan yang fardu, kemudian yang kedua amalan yang sunat. Maka inilah tuan-tuan, sepanjang kehidupan kita atas dunia ini 60, 70, 80 tahun, inilah amalan yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan. Bahagian iaitu amal salih, yang mana ada dua, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Maka inilah tanggungjawab kita yang diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukan amalan yang disebut amal salih, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Adapun amal yang talih, itu amalan yang dilarang untuk kita buat. Sebab yang namanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa yang disuruh oleh Allah hendaklah kita buat, beramal, dan apa yang dilarang oleh Allah hendaklah kita tinggalkan. Itu sebagai kita orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mesti tidak, hendaklah kita beramal. Maka kalau tidak, tuan-tuan, mana mungkin untuk kita meraih pahala nanti di hari akhirat. Maka untuk kita mendapat pahala nanti, maka tidak lain dan tidak bukan, itu Allah Ta'ala letakkan pada amal salih, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Maka barang siapa yang melaksanakan amal salih, sama ada yang fardu maupun yang sunat, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut sebagai ajrun ataupun sawab, diberikan pahala oleh Allah. Barang siapa yang melakukan amal talih, amal yang buruk, dosa, maksiat dan sebagainya, maka dia diberikan dosa oleh Allah Ta'ala, pun akan mendapat dosa nanti yang akan diambil nanti di hari akhirat. Maka sebab itu banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gandingkan iman amal, iman amal. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilu salihat. Wahai orang yang beriman, bukan hanya beriman saja, wa amilu salihat, hendaklah kalian melakukan amal salih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat.
Sama juga Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala panggil, wahai orang yang beriman. Bukan hanya iman saja, wa amilus salihat. Kalau tidak, tuan-tuan, kehambaan kita kepada Allah tidak sempurna, ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala tidak sempurna, melainkan dengan kita melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh demikian, suka tidak suka, macam mana sekalipun keadaan kita, tuan-tuan, maka beramallah dengan amalan salih, sama ada amal yang wajib maupun amalan yang sunat. Kerana itu merupakan tanggungjawab kita di hari akhirat nanti. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu beramal ataupun tidak? Allah Ta'ala bagi kita umur. Allah Ta'ala tanya, kamu gunakan nikmat aku tak? Iaitu umur, dengan kamu beramal salih kepada Allah. Allah Ta'ala bagi kita kesihatan pun Allah Ta'ala tanya, dengan nikmat sihat tersebut kamu beramal salih ataupun tidak. Allah Ta'ala bagi kita harta, Allah Ta'ala tanya, aku bagi kamu nikmat harta, kamu beramal salih ataupun tidak. Allah Ta'ala bagi kita umur, Allah Ta'ala bagi kita masa, Allah Ta'ala bagi ruang, peluang. Allah Ta'ala tanya, nikmat aku itu yang mana satu kamu dustakan, kamu tak buat amal salih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang aku beri kepada kamu hidup atas dunia dulu yang kamu dustakan? Siapa orang yang mendustakan nikmat Allah? Orang yang tidak melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah. Maka sedarlah, tuan-tuan, macam mana sekalipun, tidak mesti tidak, kita kena bangkit, kita kena bangun, kita kena tekan nafsu, kita kena beramal, sama ada amalan yang wajib maupun amalan yang sunat. Mudah-mudahan itulah yang memberikan keberuntungan kita nanti di hari akhirat, untuk kita meraih pahalanya nanti di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ni adalah di kalangan keturunan daripada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Kebanyakannya Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi ni di kalangan Bani Israel, yang Allah Ta'ala banyak sebut di dalam Al-Quran. Maka ada satu kisah, ada satu orang lelaki ni, dia dari kalangan Bani Israel, yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Bukan sekejap-sekejap, tuan-tuan, amal ibadah dia buat. Bukan 7 tahun, 70 tahun dia buat amal ibadah. Dia buat amal saleh, ibadah kepada Allah ni 70 tahun. Ni orang lelaki Bani Israel ni. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Dengan amal ibadah 70 tahun ni, Allah Ta'ala tunjukkan amalan hamba dia ni 70 tahun kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya orang lelaki Bani Israel ni seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu hak orang lelakinya tadi daripada Bani Israel yang kuat amal ibadah tadi 70 tahun, tuan-tuan, buat amal ibadah je, buat amal saleh je. Allah Ta'ala nak bagi tahu hak orang lelaki ni tadi
bahawa macam mana pun dia buat amal ibadah 70 tahun, masih lagi dia tak layak untuk masuk syurga. Maka Allah Ta'ala hantar seorang malaikat bagi tahu kepada dia, amalan kamu yang kamu buat pagi, petang, siang, malam 70 tahun itu belum layak lagi untuk masuk syurga. Tuan-tuan bayangkan 70 tahun tuan-tuan. Kita dah berapa tahun dah? Nak sampai 70 tahun pun, umur kita pun tak tahu sampai ke tidak 70 tahun. Tapi belum tentu lagi dengan amal yang kita buat, ibadah yang kita lakukan, itu belum menjamin untuk masuk ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala pun utuskan malaikat bagi tahu kepada pemuda ni tadi, orang lelaki ni tadi, Bani Israel yang kuat amal ibadahnya selama 70 tahun, bagi tahu kepada dia, ibadah yang kamu buat 70 tahun tu, itu masih lagi tidak layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya orang lelaki Bani Israel tadi, bahawa amalan kamu 70 tahun, ibadah kamu 70 tahun masih belum layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Lalu ia berkata, siapa yang kata ni tuan-tuan? Orang lelaki yang Bani Israel yang buat amal ibadah 70 tahun. Dia kata dengan malaikat itu bukan urusan saya. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat kabar dengan dia. Malaikat kata, kamu punya ibadah ni yang kamu buat 70 tahun, dengan kamu tekan nafsu, kamu dapat jauh daripada godaan tipu daya syaitan, kamu dapat ibadah saja 70 tahun. Itu 70 tahun kamu punya ibadah, tak ada jaminan, tak layak untuk kamu masuk syurga. Apa jawab pemuda ni tadi tuan-tuan? Dia kata apa? Itu bukan urusan aku. Dia kata, malaikat, itu bukan urusan aku. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya dia kata, saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nampak? Ini orang dia tahu tuan-tuan matlamat tujuan hidup dia. Sebab ni pun kita kena tahu. Pegang tuan-tuan, hadamkan sampai bila-bila, dekat mana pun kita berada, di mana saja sekalipun kita berada, apa profession kita tuan-tuan, ini kita punya matlamat tujuan hidup selama-lamanya. Apa dia? Beribadah kepada Allah. Itu saja. Kita ni hamba kepada Allah selama-lamanya. Itu saja. Ini diambil daripada ayat mana? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Yang dia kata apa? Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun amal ibadah aku 70 tahun tak dapat masuk syurga, tak layak masuk syurga, itu bukan urusan aku, kata dia. Urusan aku, tanggungjawab aku, kerja aku adalah ibadah saja. Buat yang wajib, buat yang sunat, buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dah. Itu saja dia kata. Itu diambil daripada ayat mana tadi? Ayat Quran tu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ini ayat ini menjelaskan matlamat tujuan hidup kita tuan-tuan. Adalah untuk ibadah saja kepada Allah. Tiada yang lain. Tiada yang lain tuan-tuan. Ibadah saja kepada Allah. Adapun Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, itu urusan Allah. Kita jangan masuk campur. Kita jangan masuk campur urus tadbir Allah. Kita hanya buat kerja kita saja. Kita hanya buat melaksanakan tanggungjawab kita saja selaku hamba Allah, iaitu apa dia? Ibadah, beramal. Itu sahaja tuan-tuan.
Maka inilah jawapan orang yang bijak, jawapan orang yang dia tahu matlamat tujuan hidup dia, dan dia tak masuk campur urusan takdir Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak tempatkan dia ke dalam syurga, itu terserah bagi Allah. Allah Ta'ala nak masukkan ke dalam neraka, itu pun terserah kepada Allah. Ini yang namanya seorang hamba, hamba kepada Allah. Kerana hamba ini tuan-tuan, yang namanya hamba, diri dia pun bukan milik dia. Hamba ni fukara. Hamba ni apa tuan-tuan? Fukara. Hamba ni berhajat kepada Allah. Kita sebagai seorang hamba ni, kita fakir, kita miskin. Fakir miskin ni bukan kepada harta. Hamba Allah ni yang namanya fakir miskin, dia berhajat kepada Allah saja, bukan berhajat kepada harta, duit, wang ringgit dan sebagainya. Tidak. Itu namanya hamba. Jadi bila kata hamba, hanya menurut perintah Allah, hanya beribadah kerana Allah, hanya melakukan ketaatan kepada Allah, tiada yang lain. Maka sebab itu, bila mana malaikat kabarkan kepada dia, kamu punya buat amal ibadah selama 70 tahun, itu tidak dapat memasukkan kamu ke dalam syurga. Apa dia jawab? Itu bukan urusan aku. Urusan aku ibadah saja kepada Allah. Bengang malaikat tuan-tuan. Terkejut malaikat, dia jawab gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Jadi dia kata apa? Itu saja tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku yang perlu buat apa dia? Beramal saja, beribadah saja. Adapun nak tahu tempat syurga ke neraka ke, itu bukan urusan aku, dia kata. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak terima ke tak nak terima ke ibadah aku buat kerja aku saja, iaitu beribadah hanya kepada Allah. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Malaikat balik tuan-tuan, buat report pada Allah. Ya Allah, aku dah bagi tahu dah, Fulan bin Fulan ni, kamu punya ibadah 70 tahun, masih lagi tak layak masukkan kamu ke dalam syurga. Dia jawab apa? Ya Allah, Engkau maha tahu. Tak, itu bukan urusan aku. Jadi malaikat tu dia buat report pada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, sesungguhnya hamba Engkau itu, dia tak kisah mana tempat dia, syurga ke neraka ke, amal ibadah dia diterima ke ataupun ditolak. Yang penting dia kata dia buat amal ibadah, itu saja kerja dia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, iaitu Allah Ta'ala kata, selagi mana hamba-Ku itu dia buat ibadah hanya kepada aku, iaitu ikhlas. Itu yang dikatakan ikhlas. Apabila selagi mana dia buat ibadah semata-mata kerana aku, iaitu ikhlas semata-mata kerana Allah, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Jadi kata Allah Ta'ala, selagi mana hamba aku buat beribadah ikhlas semata-mata kerana aku. Apa makna ikhlas tuan-tuan? Ikhlas tak ada berkehendak kepada balasan selain daripada Allah. Hanya dia berkehendak kepada Allah Ta'ala saja, tiada selain daripada Allah. Dia bukan beribadah kerana makhluk, kerana dunia, kerana harta, kerana pangkat, kerana jawatan, kerana dunia. Tidak. Itu semua tidak. Semua lillah.
Lillah. Lillah. Untuk Allah. Kerana Allah. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat tadi. Ini penting ni tuan-tuan, faedahnya besar. Selagi mana kita buat amal ibadat tu ikhlas, tiada bercampur aduk, bukan kerana makhluk, dunia, pangkat, jawatan apa semua, maka aku akan membalasnya. Yang ini Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada amal ibadah yang kita buat yang ikhlas itu dengan kemurahan aku. Apa maksud dengan kemurahan aku? Dengan rahmat aku. Artinya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala beri kita pahala ataupun dimasukkan kita ke dalam syurga bukan dengan amal ibadah yang kita buat, bukan dengan tahajud yang kita buat, bukan dengan solat fardu 5 waktu yang kita buat, bukan dengan puasa yang kita buat, bukan dengan haji umrah yang kita buat, bukan dengan ketaatan yang kita buat. Semua itu adalah dengan rahmat, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tapi dengan syarat kita buat amal ibadah. Jangan orang salah faham ni tuan-tuan. Ayat ni dia kata apa? Kerana begitu tak payahlah buat amal saleh, taklah yang buat ibadah, tak payahlah buat amal yang saleh yang fardu ke amal yang sunat. Itu salah tu tuan-tuan. Kalau dah amal ibadah pun tak buat, macam mana nak meraih rahmat daripada Allah? Maka tidak mesti tidak untuk kita dapat rahmat Allah. Maka jalannya apa? Ibadah. Jalannya apa? Melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah. Maka barulah kita mendapat rahmat, kemurahan daripada Allah. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Dan daripada amal ibadah yang ikhlas tadi, solat-solat yang ikhlas, puasa-puasa yang ikhlas, zikir-zikir yang ikhlas, selawat-selawat yang ikhlas, infak sedekah yang ikhlas, haji umrah yang ikhlas. Bukan hanya kita mendapat rahmat daripada Allah, tapi juga tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak berpaling daripada kita. Apa murad maksud Allah Ta'ala tidak berpaling kepada kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan perhatian, nazrah, pandangan yang khusus kepada kita. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita, jaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, balak ke, musibah ke dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala tidak berpaling daripadanya. Lantaran mana? Lantaran dengan ibadah yang kita buat, amal saleh yang kita lakukan, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wahai para malaikatku. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Akhir sekali Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat, hamba-Ku tersebut dia buat amal ibadah ikhlas mata-mata kerana aku, tiada yang lain. Bukan nak minta habuan tu habuan ni, ganjaran nak masuk syurga ke, dijauhkan daripada neraka. Tidak, dia buat betul-betul lillah, kerana aku ampunkan segala dosa dia. Bila Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tuan-tuan, maka dengan rahmat Allah Ta'ala, maka dimasukkan ke dalam syurga. Kerana syurga ni tuan-tuan, tidak yang masuk ke dalam syurga itu ahli yang suci, bersih daripada dosa dan maksiat. Sebab tu orang nak masuk syurga, dia kena bersihkan dulu, cuci dulu. Kalau dia mati bawa dosa maksiat, tak sempat taubat tuan-tuan, dia kena dihumban dulu, dicuci dulu dalam api neraka. 60 tahun, 70 tahun, 1000 tahun ke, bersih habis, baru dimasukkan ke dalam syurga. Tapi na'udzubillah, takkan kita nak dicucikan, bersihkan dosa kita, dimasukkan ke dalam neraka dulu tuan-tuan. Jadi apa-apa jua sekalipun, sebelum kita mati, sebelum kita bertemu dengan Allah, pastikan tuan-tuan dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah. Dengan cara mana?
dengan kita bertaubat kepada Allah dan istiqamah terus menerus buat amal ibadah kepada Allah. Kerana dalam kita buat amal ibadah kepada Allah itu bukan hanya kita meraih pahala saja, tuan-tuan. Sebenarnya dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa juga kita diampunkan oleh Allah. Setiap amal ibadah yang kita buat itu bukan hanya pahala saja kita dapat, tapi dalam masa yang sama diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Ini penting ni, tuan-tuan. Ini ambil perhatian. Ni kalau boleh ingat ni sampai bila-bila. Kalau kita zaman belajar dulu, tuan-tuan, hadis ni kita tampal dekat dinding, kita tampal dekat katil tu. Nak tidur je, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita akan hisap diri kita, kita akan hitung diri kita. Dah banyak mana kita buat amal ibadah kepada Allah. Sebab bila kita faham daripada hadis ni, bila kita selalu muhasabah, kita selalu refleksi, koreksi diri kita, kita tak akan hisap amal orang lain, kita tak akan lihat keburukan orang lain, kita tidak akan lihat, tuan-tuan, sibuk-sibuk dengan urusan orang lain, melainkan kita akan sibuk urusan kita saja. Kerana apa? Kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hanya sibuk urusan kamu saja, hisap diri kamu saja, maka kita akan sibukkan hal kita, kita tak sibukkan hal orang. Kerana dengan diri kita pun tuan-tuan tak selesai, amal ibadah kita pun tak selesai, tanggungjawab kita pun kepada Allah tak selesai. Takkan kita nak sibuk hal orang, kita nak sibuk urusan orang, kita nak cari keburukan orang. Maka ini penting supaya kita sentiasa memahami, adalah kita sibuk tentang diri kita saja, tuan-tuan, sibuk tentang amal ibadah kita, hisap selalu sebelum kita dihisap oleh Allah. Akhirat nanti, tuan-tuan, semuanya ditimbang oleh Allah, dihisap oleh Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tidak akan dilepaskan kita, tuan-tuan, melainkan kita dihisap dulu oleh Allah. Harta kita dapat daripada mana dan digunakan untuk apa? Umur kita gunakan untuk apa? Kepada siapa? Masa kita, waktu kita, semuanya akan dihisap, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang memberikan gambaran kepada kita supaya kita sentiasa koreksi, refleksi, muhasabah diri kita. Jadi bila mana kita muhasabah diri kita, tuan-tuan, maka amal kita akan meningkat, amal kita akan bertambah. Maknanya apa? Bila selalu kita hisap, ya Allah, ilmu punya tak banyak lagi, amal soleh pun tak meningkat, ibadah pun ya Allah teruknya macam ini. Jadi bila kita hisap, tuan-tuan, hitung diri kita, maka iman kita akan meningkat, amal soleh kita akan bertambah. Ini dia punya impak dia, buahnya, bila mana kita selalu hisap, hitung akan diri kita. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yaslu fahuwa mutamanni, wa man zanna annahu bibazlil jahdi yaslu fahuwa mustawnin. Artinya, siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga,
maka orang itu hanya berangan-angan saja. Ini ramai ni tuan-tuan. Ramai yang dia salah sangka. Dia kata apa? Dia sangka bahawa tak payah nak dia buat usaha, tak payah dia nak beramal, tak payah dia nak buat kerja keras, beribadah lebih-lebih. Kerana kalau orang yang dia menyangka bahawa tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa beramal, dia akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah, itu dipanggil mutamannin, orang yang berangan je. Berangan kosong tuan-tuan. Tak payahlah susah payah, tak payahlah beramal, tak payahlah buat beramal ibadah, tak payahlah nak berat-berat sangat banyak-banyakkan amal ibadah ni. Sembahyang sunat pun tak payah banyak-banyak, selawat pun tak payah banyak-banyak, zikir pun tak payah banyak-banyak. Cukup dia apa yang kita buat, nanti pasti kita masuk syurga, jangan risau. Itu dipanggil fahuwa mutamannin. Itu berangan dia tuan-tuan. Angan-angan majnin. Tak, sebab apa? Salah tanggapan dia. Tidak mesti tidak tuan-tuan, kita kena beribadah, beramal untuk dapat raih rahmat, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan lagi apa kata Rasulullah? Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini pun salah juga. Ada tak? Ada. Dia sangka apa? Dengan amal ibadah dia masuk syurga. Dengan solat dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia, dengan sedekah dia, dengan zikir dia, dengan haji umrah dia masuk syurga. Ini pun salah juga. Ini Rasulullah sebut ni. Kalau ada orang yang sangka bahawa dengan usaha dan ikhtiar dia, amal ibadah yang dibuat, dia rasa itu menyebabkan dia masuk syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah. Artinya dia rasa dia tu hebat, dia dah beramal, maka wajib Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Ini pun salah tuan-tuan. Ini dua-dua keadaan ini ada pada umat Islam pada hari ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia tak belajar, dia tak mengaji. Dengan sebab dia tak makrifat kepada Allah, dia tak kenal Allah. Allah tu siapa? Dia ingatkan dengan amal ibadah dia tu jamin dah masuk syurga. Belum tentu tuan-tuan. Itu semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil pun sikit pun tuan-tuan faedah daripada amal ibadah kita buat. Yang wajib maupun dia sudah tak, sedikit pun Allah Ta'ala tak ambil tuan-tuan. Tak ambil kira amal ibadah kita, melainkan semua dengan rahmat Allah. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memerhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Ini penting ni tuan-tuan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa tanda-tanda hakikat ilmu itu sebenarnya apa dia? Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Untuk dapat ilmu, kelangsungan untuk beribadah. Hakikat ilmu itu apa? Apa yang dikatakan hakikat ilmu? Hakikat ilmu, tinggalkan perhatian kepada pahala dalam kita buat amal ibadah. Artinya apa? Jangan tumpu untuk dapat pahala ataupun buat ibadah untuk habuan itu, ganjaran ini. Tidak tuan-tuan, jangan. Ada orang dia buat amal ibadah, nak itu, nak ini, dah dapat ganjaran itu, ganjaran ini, habuan itu, habuan ini. Tak, kata Imam Ghazali, jangan tumpu, jangan fokus kepada pahala setiap amal ibadah yang kita buat. Itu bukan kerja kita tuan-tuan. Tak, bila kita faham hakikat ilmu tersebut,
maka kita tidak akan tinggalkan beramal. Kita akan buat amal soleh tersebut, sama ada yang wajib maupun yang sunat, tanpa hiraukan pahala ke, tidak dapat pahala ke, diterima ke, tidak ke. Apa yang penting, maksudnya apa? Hakikat ilmu, buat amal ibadah untuk meraih mardatillah. Itu saja. Itu hakikat ilmu. Apa hakikat ilmu yang sebenar? Kita buat amal ibadah ketaatan untuk meraih redha Allah. Ilahi antal masudi wa redha matludi. Itu saja. Jangan yang lain. Janganlah yang lain. Hanya kita nak tuntut redha Allah Ta'ala saja. Jadi oleh yang demikian, maka kita akan terus istiqamah melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmad man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala amani. Artinya, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Ini ramai orang dia dakwa, tuan-tuan, dia pandai, dia cerdik, dia bijak. Tuan-tuan, siapa sebenarnya orang yang pandai? Siapa sebenarnya orang yang bijak? Orang yang bijak bukan dia pandai kira matematik, tuan-tuan. Orang yang bijak, dia cerdik, dia boleh banyak dapat harta, dapat pangkat jawatan dia tinggi. Tidak. Orang yang bijak di sisi Allah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak sebenarnya adalah orang yang sentiasa menghitung diri dia. Dia hisap amal diri dia. Dia sentiasa koreksi diri dia. Itu orang yang bijak. Dia sentiasa muhasabah, tafakur. Agak-agak amal ibadah aku buat ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana ni kalau esok lusa aku mati? Dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Ini orang yang hitung. Ini namanya orang yang bijak. Orang yang bijak apa dia? Orang yang sentiasa menghitung diri dia. Satu. Yang kedua, orang yang bijak siapa dia? Iaitu wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati dia. Artinya orang yang bijak, orang yang sentiasa berbuat amal saleh, ibadah kepada Allah sebagai bekalan untuk dia mati nanti. Kita kena bawa bekalan secukupnya, tuan-tuan. Bukan secukupnya, selebih-lebihnya. Jadi orang yang bijak siapa dia? Orang yang terus melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah. Tiada yang lain, kerana Allah Ta'ala saja. Itu orang yang bijak, tuan-tuan. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu mempertuturkan kehendak hawa nafsu. Dan kata Rasulullah, wal ahmaq, siapa ni orang yang bodoh? Iaitu orang yang selalu mengikut hawa nafsu. Dia ikut saja, tuan-tuan, tunjuk hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia kata jangan buat amal ibadah, dia tak buat amal ibadah. Hawa nafsu dia kata jangan buat taat, dia tak buat taat. Hawa nafsu dia kata apa? Suka rehat-rehat, suka santai-santai, maka dia ikut. Ini orang yang ahmak, orang yang bodoh, kata Rasulullah, yang selalu mengikut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Dan orang yang bodoh itu hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahannya Allah Ta'ala. Dan orang yang ahmak ini, orang yang bodoh, kata Rasulullah, dia berangan lebih. Apa maksud dia, tuan-tuan, masuk kat sini? Iaitu dia tak buat amal saleh, dia tidak beramal, dia tak buat ibadah, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Sangka dia apa? Allah Ta'ala tetap mendapat beri aku rahmat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan daripada nasihat yang sangat berharga ini, tuan-tuan, yang diberikan, yang disampaikan oleh
Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pertama, kadar balasan mengikut kadar amalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan mengikut kadar amal ibadah yang kita buat kepadanya. Yang kedua, pastikan kita melakukan amal saleh, ibadah, amalan semata-mata ikhlas kerana Allah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dan yang ketiga, pastikan tuan-tuan, kita buat amal ibadah niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, insya-Allah mudah-mudahan amal ibadah itu ikhlas. Dan yang keempat, pastikan tuan-tuan, apa yang kita tuntut, apa yang kita minta setiap amal ibadah kita, apa dia? Redha Allah. Redha Allah. Itu saja tuan-tuan. Maka sebab itu penting Rasulullah mewasiatkan kepada kita. Yang kelima apa dia? Jangan tinggalkan lupa membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini 3 kali pagi, 3 kali petang, supaya benar-benar kita dapat redha Allah. Kita dapat redha Allah bila mana kita melakukan amal ibadah hanya kerana Allah. Maka sering tuan-tuan membacanya 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Ta'ala Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha Islam tu agamaku. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa jua sekalipun amal ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah sebagai amal saleh ibadah yang mana pahalanya nanti kita akan ambil di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita terus menerus dapat melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh itu mudah-mudahan jalan untuk kita istiqamah ni tuan-tuan, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, jangan tinggalkan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apa amalan dia tuan-tuan supaya kita dapat istiqamah melakukan ibadah ketaatan kepada Allah? Itu Rasulullah ajar kepada sahabat. Setiap kali lepas sembahyang, jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa supaya kita diberikan istiqamah, sentiasa dapat melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal salih ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat kasih sayang Allah dan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung nanti nasihat yang kelima, ikhlaskan niatmu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.